Wah, hadiah yang menarik. Warna kegemaran saya biru dan saya mendapat snack biru. Saya mendapat makanan merah. Saya tidak mahu makanan bayi. Saya suka popcorn. Saya belum pernah cuba yang hijau sebelum ini. Kawan-kawan, saya mahu mula. Mari kita lihat. Minuman ini memberi tenaga. Oh, saya rasa sangat kuat sekarang. Mari kita berlari keliling dunia. Aduh, oh, Jim! Saya boleh buat apa sahaja di sini. Apa yang... Elsa ada di sana. Jangan pandang saya. Saya yakin saya boleh pilih Baiklah, saya kembali. Sekarang giliran kamu semua. Mari kita coba apa? Beet dan tomato? Saya tukar pikiran. Let me bantu kamu, Nicole. Buka mulut kamu. Kapal terbang saya terbang melawat kamu. Saya tak suka rasa ini langsung. Baiklah, giliran kamu pula. Angkat berat. Betul. Tunggu sebentar. Lihat pada saya. Cermin mata 3 dimensi saya. Ya, awak nak ini? Terima kasih. Sekarang kita boleh tonton filem dan makan popcorn. Hei! Oh, tak apa, popcorn ini hijau. Jadi ia ialah milik saya. Tunggu. Saya tidak faham. Baiklah, itu seronok. Oh, apa yang berlaku dengan bibir dan telinga kamu? Apa? Oh, bibir saya, telinga saya. Baiklah, ini adalah beberapa keajaiban. Punya telinga yang kelakar. Gadis-gadis, itu sudah cukup. Oh, hadiah baru. Saya suka gula-gula getah ini. Gula pudina. 1 pinggan penuh burger. Saya prefer hati-hati dengan ini. Saya nak pergi dulu. Saya benar-benar nak cuba burger merah ini. Saya yakin saya boleh makan dalam masa setengah minit. Baiklah, mari kita lakukan ini. Yummy. Yang terakhir, hore! Ia berjaya! Tidak, aduh. Sial. Apa-apa sahaja. Saya rasa saya ada gula-gula lollipop di situ. Saya harap ia sedap. Wow, saya suka. Mandy, mulakan dengan hidangan awak sendiri. Dengan senang hati. Gula-gula getah ini manis. Wait. Go. Hey. Oh. Aku tahu. Sedapnya. Dan gambar itu sangat comel. Aku harap boleh bertemu cintaku. Putra tampan. Hai. Tidak, Lily! Baiklah, cabaran diterima. Saya akan tunjukkan kepada kamu sekarang. Sudah cukup! Aduh. Apa? Satu kesilapan. Mari kita bantu dia. Aduh, saya masih hidup. Apa yang salah dengan hidung kamu? Baiklah. Oh, gula-gula getah. Siapa di sana? Dan saya ada gula-gula getah. Tunggu sebentar. Baiklah. Tuhan. Saya benci Siyo kamu, pa Henry. perengkaritur dulur. Saya rasa saya. Oh, saya berdarah. Ini merah. Bermaksud ia punya saya. Oh, ibu. Hei, gadis-gadis! Itu biru? Bermakna itu milik saya. Saya cuma ada bebola jus. Tunggu sebentar. Tidur.
Tunggu sebentar, saya masih boleh menikmatinya. Wow, mereka kembangkan begitu hebat. Saya sukakannya. Giliran awak, Nicole. Mari kita lihat. Bagus. Saya rasa ia akan lebih enak dengan sirap. Mari kita coba. Coba. Oh, dia sangat masam. Tak terfikir tentang itu. Aku akan makan milikmu. Bingo. Nampaknya seperti ubat gigi. Masa untuk gosok gigi. Ahem. Dah siap. Apa yang kamu buat? Oh, gigi saya jadi biru sekarang. Tunggu. Saya rasa saya telah keliru ubat gigi saya dengan gula-gula getah. Wah, lihat gelembung itu. Leher saya. Apa yang patut kita buat sekarang? Oh, tunggu. Saya ada Kinder Surprise Egg. Pizza tikus. Saya tak mau dunia lihat Hebat. Saya tidak faham. Kenapa saya dapat labu? Belum lagi. Baiklah, fikirkan dulu. Saya tak sabar nak cuba Kinder saya. Saya tertanya-tanya, mainan jenis apa yang tersembunyi di dalamnya? Oh ya, coklat biru itu berperisa beri biru. Ia begitu lazat dan begitu... Gummy! Oh tidak! Rumah ayam tidak. Bukankah itu kelakar? Hello semua, apa kabar? Oh, apa yang terjadi? Lipas? Di dapur? Saya dalam perjalanan. Saya takut. Satu selipar. Ini tidak pernah Biarkan didengar. tanggal. Ya, terima kasih nenek. Jumpa lagi. Selamat tinggal. Bye. Saya kena makan pizza sekarang. Dan saya ada idea hebat untuk itu. Saya perlu buat begitu. Peliknya. Apa itu? Bagaimana jika kita buat satu keping besar daripada pelbagai lapisan? Adakah kamu rasa ia akan rasa lebih sedap? Luar biasa. Okey, selamat tinggal. Bye. Wow, itu menarik. Mari lihat. Sekarang giliran saya. Putang ini pelik. Hai. Ada ya dia telah. Anda tekan butang itu. Saya sekarang untuk Anda. Ayah es krim yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu. Rahasia. Satu. Apa? Apa maksud awak? Maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan Aku saya. pergi dari sini. Awak patut tengok muka awak. Maafkan saya. Sangat kelakar. Berjaya. Terima kasih. Terima kasih. Ia terlalu serupa. Jin saya kini bercahaya. Oh, sangat terang. Apa benda ni? Saya rasa saya ada kuasa super sekarang. Gadis-gadis, bagaimana dengan kamu? Tunggu sebentar. 3, 2, 1. Tidak. Hei. Oh, menarik. Cincin, saya dapat tembikai. Yahoo! Mari kita lihat. Cincin, saya dapat tembikai. Yahoo! Mari kita lihat. Cincin, saya dapat tembikai. Yahoo! Mari kita lihat. Siapa akan jadi yang pertama? Batu, kertas, gunting. Oh ya, saya yang pertama. Baiklah, saya dapat lollipop berbentuk cincin. Ia sangat hebat. Hebat! Oh, hebat. Cat hijau kembali. Itu adalah... Apa? Entahlah. Mari kita cuba. Oh, saya baru... Manisnya memang hebat. Kedua-dua manis dan masam pada masa yang sama. Sudah tiba masanya untuk saya menikmati jeli tembikai saya. Ia kelihatan sangat... Saya benar-benar teruja. Madu. Kau memang bertuah. Aku tak akan. Dan... Tenang. Tenang. Hati-hati. Sejuk? Maaf, saya begitu.
Saya minta maaf. Jelas saja, Anda ada sendiri. Saya suka itu. Baiklah, mari kita lihat. Saya rasa ini pemeriksaan biasa kita. Saya harap ia sangat mudah. Apa? Sebab saya besar. Saya sakit. Saya akan kena radang dingin. Cihi. Selamat tinggal. Yum, yum. Sedap, tunggu. Oh, Menyebalkan. Damai. Tenang, saya uruskan. Penyedut hampa gas. Hore, tepuk tangan kawan. Kita hebat. apa yang akan kita lakukan? Anda benar-benar Tukar baju sepenuhnya. Oops, Scaries. Oh, ya. Terima Pak. Saya dan kecil sudah padatnya semuanya. Betapa indah. Hebat. Apa? Dan saya mempunyai benda yang sama, tetapi lebih sedikit. Saiz apa itu? Hai gadis-gadis. Kamu curi apa yang saya ada? Wah, hebat. Saya pun cemburu. Baiklah, sekurang-kurangnya saya ada sos. Saya juga sayang lebih besar. Ayo, beralihlah. Dakcor ruang untuk sos saya. Apa yang salah di sini? Saya harap sekurang-kurangnya ia sedap. Tidak. Mari kita tambah sedikit keju di atas. Sama seperti itu. Setiap telepon datang. Dan kenapa? Sekarang. Tak mengapa, hidung saya ada kaitan dengannya. Apakah yang masuk ke dalam saya? Jangan tulis sendiri paket yang begitu kecil. Oh, maaf. Saya tidak sangka awak akan dapat penerbangan. Tapi saya akan cuba mie saya sekarang. Ia begitu sedap, tetapi sedikit sahaja. Mungkin saya akan cuan Celestia milik kawan. Tunggu, Apa? Ya. kamu boleh kongsi kan? Tak mungkin. Apa yang sedang berlaku? Berhenti. Ia milik saya. Apa yang awak buat? Buat telah memutuskan untuk tanggalkan saya untuk not. Dah tahu ya. Awak saya perlu tambah sos. Ya, sos tomato yang saya perlukan. Sangat bagus. Sebanyak mungkin. Hebat. Saya suka. Sekarang, mari kita campur ke sebuah yang betul. Oh ya, tunggu. Ada sesuatu yang hilang. Betul. Saya akan tambah sedikit keju di atas. Sekarang itu perkara lain. Wow. Oh, sedap sekali. Boleh saya dapatkan sedikit juga? Tolong. Tidak boleh. Ini milik saya. Awak sudah dapat bahagian awak. Ada sesuatu yang... Cuba sos ini. Saya tidak tamak. Saya boleh berkongsi. Tunggu. Sos apa ini? Nampaknya sangat pedas. Mari yang mau. Wow, sedap. Eta kesuang kan? Aslet. Es kesuang yang lain. Pau. Dan ayo. Sedap. Selamat tinggal. Itu pedas. It's menarik. It's every resep dan makna. Nanti ada baik to buy or drink beans. Di mana awak letak begitu banyak sos? Bagaimana saya nak letak sekarang? Saya bersemangat coba tapi ia sangat sehera Sama. inner jana Tahu sih. I'm the converted finish. Kaya minta maaf. Ayo. Kaya minta tahu. Saya tukar sosku. Oh, bagus karena menawarkan ia. Betulkah? Sebenarnya, lihat. Saya akan makan mie lagi. Ya, sekarang sini kan sih. Oh, mari tuangkan sos ini ke atas sayang-sayang. Anda. Apa? Saya nanti tanganan di atas. Oh, saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya ada tiup ini di sini. Dia akan berhasil. Mari letakkan di sini dan letakkan di atas. Hebat. Tepat yang saya perlukan. Baiklah, saya sedikit panas sekarang. Adik saya keluarkan ini. Terima kasih kerana membantu. Sudah selesai. Lihat Merah. bagaimana. Deeper. Nampak
perempuan-perempuan. Sekarang ini, saya agak letih. Saya betul-betul perlukan sedikit keju di atas. Oh ya, ia akan jadi sedap. Memang betul-betul akan. Tunggu. Saya serba. Seperti berbeda. Saya Mama Demberino. Ya, serba keju ini serba tebal adalah apa yang saya perlukan. Saya tak dapat bayangkan macam mana dia nak makan. Kerja yang bagus. Saya enggan berbaru-baru channel. Saya rasa saya boleh uruskan ini sendiri. Dan ini garpu saya. Tidak perlu 2 garpu di sini. Tidak, bukan 2. Begitulah, saya akan letak semuanya pada 2 garpu ini. Tunggu apa? Tidak. Itu bukanlah susi dan Makan singbik. dengan tangan Abang saya. license boleh selesai. Dokter, sebenarnya Sorry, saya sister. lebih selesa. Jadi jauh lebih cepat. Sedapnya. Tunggu. Terlalu banyak serbuk di atas. Oh, kasihan gula-gula. Bounty Momo Tumamiukan? Yo, imis kami sekarang. Oh, tidak. Terima kasih. Kami sudah kenyang. If I know boy, I would have seen you are. Kami tidak mau berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu mau. Ups, maaf. Saya juga. Kasihan Candy. Benar-benar agak colat. Saya tak pernah lihat sebanyak ini dalam hidup Saya saya. tahu awak sangat baik dan selalu berkongsi dengan kawan-kawan awak. Kenapa saya perlu berkongsi? Awak ada bahagian awak sendiri. Ya, saya perlu sesuatu yang sedikit lebih kaya. Ya sudah banyak istri di searching di atas seluruh. Tapi in sebenarnya semua part institut prinsipnya di rated sini kegenjur rated for the chocolate severin for ano section to sihat. Oh, ayo. Apa yang siba apa tak mungkin? Jauhkan diri dari saya dan makan gula-gula saya. Segi 4 sama. Hebat. Saya dapat isi yang tak lazat. Kau ibarat hebat? Saya suka manisan. Bolehkah saya masukkan semuanya ke dalam mulut saya sekaligus? Mari kita lihat. Tapi pertama, mari kita susun begini. Multidough. Hebat? Wah, sangat keren. Idea yang hebat. Sekarang mari kita lekatkan bersama-sama dan cuba sekali. Idea yang hebat saya ada. Kenapa awak tengok saya macam tu? Oh, lihat. Kita ambil susu dan gelas yang cantik. Tuangkan berbola coklat ke dalam gelas dan tuangkan semuanya dengan susu. See dark cream disretiat and you did. Anniversary. Irama di atas. Koktel, beberapa hiasan, tabur dengan kacang jeli merah, dan tentunya straw. Koktel sudah siap. Pergi dari sini. Begitu sedap. Suka sangat. Tuhan. Idea yang hebat. Baiklah, Hejama. Kan ada sebukit besar coklat di sini. Wah, ya, dengan jatuh. Tolong jangan jatuh. Ayo selamat. Mari ambil satu coklat di sini. Oh, tidak. Semuanya sudah jatuh. Macam mana saya nak makan itu? Shh, jangan ganggu saya. Shh. Baiklah, mari coba yang lain. Apa? Gula-gula saya telah hancur. Berhenti makan. Itu milik saya. Sedapnya. Tidak. Pergi dari sini. Ada tombol di atas meja. Berhenti. Tidak. Oh, sayang. Dia sudah pergi. Apakah jenis sabit ini? Menarik. Botol yang bergaya? Wow. Dan saya ada botol yang sesuai. Saya suka Coke. Wow. Ada juga sabit seperti ini. Nampak ya ada. Dan saya memilikinya. Betapa besarnya. Cukup untuk masa yang lama. Saya harap rasanya sama. Hey Sandy, biar saya mulakan dengan botol saya dulu. Tunggu. Apa? Apakah Ayo. itu? Oh, kawan-kawan. And botol Twister ni the coklat ni warna ngetik. Bagaimana ketak ni? Dan ada M&M's di atas.
Oh, bagus! Please. Saya suka. Apa itu? Tunggu. Oh, label tuh. Ya tidak boleh dimakan. Oh. Sa karena kerangnya kita tuduh Piper yang tidak pada dewa. Ya, bar. Cari giliran saya dan botol coklat saya. Mari dua pantupnya dahulu. Tersasar. Ada apa-apa di dalam? Hei, jangan sentuh botol saya. Wah, apa yang ada di dalam? Saya ada lebih banyak coklat juga. Mari coba makan semuanya. Lihat itu, banyak gula-gula di dalam. Hebat. Ia seperti binatang, tapi boleh dimakan. Sedapnya. Sedap. Saya suka. Sekarang mari makan selebihnya. Dan botolnya sudah tentu juga. Oh ya, itu hebat. Saya berliur. Tak boleh kongsikan juga. Hei, apa yang awak buat? Gula-gula. Ini dia. Hello. Apa? Saya pun mau sedikit. Tapi kamu dapat sebotol besar. Berhenti merungut. Mari, makanlah punya kamu. Oh, betul juga. Oh, susah nak gigit. Apa patut saya buat? Baiklah, mari mulai dari atas. Itu jauh lebih mudah. Okey. Oh, saya nampak gula-gula sudah. Tengok. Dia lebih sedap dari yang saya sangka kan. Mari buka. Ayo, ayo. Oh, kamu ada tukul? Terima kasih. Mari letak di atas meja. Dan kami berikan kepada mereka. Boom! Yang sangat menyeronokkan. Ya Tuhan, botol saya. Berhenti lakukan itu. Wah, itu sangat menyeronokkan. Sekarang saya boleh menikmati kola manis saya. Ya, kami juga. Sangat sedap. Itu sangat menyeronokkan. Kami suka kan? Ya. Tiga, dua. Apa? Belah telur? Cili pari? Apa? Aduh. Saya tidak mau makan. Armada! Apa? Tiak, waktu diri orang pertama. Tiak, tolong. Tiak, saya akan ambil dengan hati-hati. Saya tidak suka makanan pedas. Saya kata makanlah. Apa itu? Okey, ambil satu gigitan. Tunggu, ini bukan lada pun. Tetapi masa untuk gurauan. Saya rasa kasihan pada awak. Saya tahu itu. Tidak. Tidak. Tetapi saya terpaksa. Oh, sekarang giliran awak. Baiklah, itu bermaksud saya adalah ada coklat. Baik, saya akan makan semuanya dengan senang hati. Manis. Ya Tuhan. Bukankah ini untuk masalah? Tunggu. Ya. Apa? Saya betul-betul terbakar. Siapakah kita? Kita perlu memotong. Ya, ada oksigen. Dan kita perlukan banyak air jadi kolam renang. Ya. Tak perlu ucap terima kasih kepada saya. Itu rasa sangat baik. Hello, hey. Wow, jangan tergesa-gesa kerana saya yang pertama. Hebat! Bagus! Biar saya kami adalah jin. Hey, oh. Tunggu sebentar, ada gula-gula di dalamnya. Saya akan tuangkannya ke dalam mulut saya. Kepada saya. Wah, awak bertuah. Dengar sini, awak mau berkongsi? Tak pernah. Tamak. Baiklah, saya akan lihat apa yang saya ada. Apa? Oh, ia cantik. Oh, Tuhan. Itu menarik. Tolong kepada saya, sayangku. Saya akan menggosok kamu sekarang. Apa? Ini lucu. Apa yang berlaku?
Oh, Jeannie! Hai! Saya mendengar awak, Tuan Putri. Siapa mahu gula-gula ini? Banyak. Saya tidak mau. Ia akan dilakukan. Di mana dia? Kembali. Tunggu sebentar. Lihatlah hujan duit shilling. Betapa indahnya. Saya sangat gembira. Tunggu. hanya hijau. Saya tak ada. Baiklah, batu kertas gunting. Apa? Burger. Pergi. Mari lihat apa yang saya ada. Apa itu? Hah? Hai, jagung. Apa? Milik saya. Sangat saya akan sedap. Sedapnya. Dia begitu bertuah. Lana, itu sungguh hebat. Mulakan, kawan. Baiklah, memang giliran saya. Oh, ayolah. Saya tak boleh pun mengambil gigitan. Mike, tolong bantu saya. Tunggu. Saya tahu. Kita perlu menutupnya dan menggoncangnya dan lihat apa yang terjadi. Dan sekarang kita buka dan jagung sudah siap. Saya perlu makan dia mentah. Saya perlu berpikir. Kita akan letupkan benda. Mari kita tutup. Pegang erat-erat. Awak pergi? Kemana awak pergi? Itu satu letupan yang bagus. Oh, celaka. Itu Saya tidak terlalu ya, tua. macam itu. mengaju. Tidak. Nah, siap. Kita ada popcorn sekarang. Biar saya bantu awak. Ya, selamat menjamu selera. Apa hal ini? Kamu dulu. Saya akan jadi garpu. Pertama sekali, apa dan Frankie, betul. Ada wajan baru bertaruh. Oh, lihat. Apa yang saya ada? Saya bercakap, lihat. Hei. Ya, kawan. Wah, comelnya. Saya cuba awak. Sedap. Apa? Nicole, biar saya cuba juga. Tidak, ini milik saya. Dan ianya sangat lazat. Tamak. Jom main. Awak nak tulang? Boleh dengar ganda mau bermain style. Lihat betapa seronoknya. Oh, wow. Mereka bermain. Ucapan selamat hari Natal kepada saya. Saya akan bermain dengan anjing saya juga. Adakah anda mahu tulang? Ia tidak sangat baik. Mungkin whistle? Hei, mungkin bola juga. Atau itik. Tidak berguna. Biarlah saya makan awak. Itu pilihan yang tepat. Sedap. Adakah dia makan anjing? Lihat. Tidak, ia sangat sedap. Apa? Nyam, nyam, nyam. Anjing kecil saya lari. 1, 2, 3, pergi. Baiklah, saya yang pertama lagi. Oh, kamera. Bagusnya. Mari ambil gambar. Neko, Awak memang kelakar. saya tahu awak begitu. Ya, baiklah. Saya rasa saya ada idea. Jom ambil gambar bersama. Sembuhkan dia. Baiklah. Saya sudah ambil gambar.
Mari tengok. Bagaimana? Ada raksasa. Itu saya. Mimpi buruk betul. Wah, saya juga ada kamera. Tapi bukan yang sebenar. Tunggu sebentar. Itu botol sebenar. Betapa sedapnya hidangan. Apa tadi kilatan itu? Tunggu. Ia kini diperbuat daripada coklat. Mari kita pecahkan. Lebih mudah untuk makan kepingan yang lebih kecil. Dia bertuah lagi. Bagi saya rasa sikit, tolong. Tidak, saya akan makan sendiri. Kemudian saya akan mencuri kamera ini. Ini saya punya. Saya akan beri awak sekurang-kurangnya sedikit. Semuanya berperisa coklat sekarang. Hei, mari kita coba yang lalai. Sedap. Ini adalah Fanta terkecil yang pernah saya lihat. Wah, adakah ini minuman permen karet? Oh, menarik. Saya tak pernah mencobanya. Apa itu? Dan saya ada sebotol besar minuman berperisa Skittles. Hebat, kan? Kenapa awak ketawa? Mari kita mulakan dengan saya. Baiklah, biar saya coba. Wah, tunggu. Jadi ini bukan limau nipis? Bagus. Ia jeli madu dari Fanta. Oh, ia meregang dengan sedap. Seronok. Sedap. Ops! Maafkan saya. Baiklah, saya sudah selesai. Quentin, sekarang giliran kamu. Sudah tentu, saya akan mencobanya sekarang. Tetapi saya ada masalah. Saya tak boleh memerah jeli keluar dari botol. Apa patut saya buat? Okey, saya sudah... gunakan semua tenaga. Tunggu, saya ada idea. Saya pinjam ikat rambut awak. Ya, terima kasih. Sekarang kita letakkan getah elastik pada botol. Baiklah, bagi saya lebih lagi. Apa yang awak buat? Berhenti. Quentin! Rambut saya. Tidak, saya tidak mahu ia jatuh. Baiklah, saya minta maaf, Jess. Tetapi ini perlu untuk peralatan dan eksperimen saya. Nah, adakah ia akan mungkin untuk memerah keluar jeli dengan cara ini? Ya, semakin banyak gelang getah, semakin baik. Baiklah, lihat ia berhasil. Hebat. Fizik berkuasa. Oh ya, ini sangat lazat. Saya tertanya-tanya jika saya boleh tiup belon. Biar saya cuba. Wah, itu sangat menyeronokkan. Jess, awak okey? Tidak, gelang getah saya. Anda merosakkan gaya rambut saya dan mengambil gelang getah saya. Baiklah, saya akan terus makan jeli saya. Saya masih minta maaf. Saya ingin mengembungkan belon terbesar sekali. Lihat, sekarang saya boleh buat belon untuk Jess. Dan mungkin dia tidak akan begitu marah dengan saya. Apa itu? Belon. Saya tidak memerlukannya. Tetapi saya telah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Belon ini tidak akan memulangkan getah rambut saya. Saya lebih suka hasilnya. Sekarang semuanya adil. Sekarang saya diliputi gam, Jess. Ini kejam. Miley, apa yang awak ketawakan? Makanlah jeli awak. Oh ya, awak betul, Quentin. Ada banyak sekali. Kita perlu mencobanya segera. Saya buka botol itu, tetapi saya tidak boleh keluarkannya. Saya ada idea. Saya masukkan dinamit dalam botol. Nyalakan dan sekarang kita menunggu. Okey, tidak lama lagi dinamit itu akan meletup. Oh, tak banyak masa yang tinggal. Selamat tinggal semua. Tunggu. Kemana dia pergi? Tunggu, Jess. Lihat ini. Ia dinamit. Tolong. Oh, tidak. Saya diliputi dalam jeli pelangi. Ia berhasil. Sekarang Anda boleh cuba. Betapa lazatnya. Sedap. Saya suka. Saya tak nampak apa-apa. Tolong, saya perlu tanggalkan cermin mata saya. Apa yang berlaku di sini? Semuanya sangat melekit. Saya tak nampak. Tunggu. Apa itu? Sangat sedap. Jess, ayo, cuba. Oh, betul. Ia sangat sedap. Aiskrim yang comel. Tetapi ia sangat kecil dan itu tidak cukup untuk saya. Bagaimana dengan Anda semua? Baiklah, dan saya ada baldi aiskrim yang sederhana. Ia sesuai dengan saya. Tapi lihat saya punya.
Ini ais krim kecil berbanding dengan baldi ais krim gergasi saya. Gadis-gadis, saya gembira. Ada banyak ais krim di sini. Tapi kita akan mula dengan Miley kerana dia ada ais krim paling kecil. Wah. Ya, Miley. Teruskan. Baiklah, mari cuba. Saya akan makan yang kecil dengan sudu. Sebesar baldi ini sahaja. Sesuai, kan? Baiklah. Wow, ini sangat sedap. Saya mahu melanjutkan kenikmatan ais krim dan makan sedikit demi sedikit. Oh ya, ini sangat sedap. Saya hanya suka rasanya. Hey, Miley, kamu boleh mempercepat sedikit. Kalau tidak, ais krim kita akan cair semasa kamu makan. Baiklah, saya akan bantu awak dengan ini. Baiklah, ini dia. Makan semuanya. Ya, sam-sam. Tetapi saya ingin melanjutkan saat ini. Baiklah, tiada masa untuk itu. Ayo, Jess, giliran awak. Super. Mari kita coba. Saya ada sudu yang lebih besar. Wah, sedapnya. Saya mau sesudu lagi. Wah, lazat. Ais krim adalah yang pertama dalam senarai makanan sedap saya. Satu sudu lagi. Oh, sedap sekali. Saya sangat sejuk. Kawan-kawan, tolong saya. Awak buat sangat perlahan. Kalau tidak, ais krim kita akan cair semasa awak makan. Baiklah. Saya akan bantu awak. Okey, ini dia. Makan sepenuhnya. Baiklah, tiada masa untuk itu. Ayo, Jess, giliran awak. Awak buat sangat perlahan. Ayo, habiskan. Cepat. Kenapa tidak? Saya akan bantu awak. Kita akan gunakan pembakar. Dengan bantuannya, saya boleh cairkan ais krim awak sikit. Sekarang awak bukan ada ais krim, tetapi milkshake. Bukankah itu lebih baik? Ayo, kita tuang ke dalam cawan ini. Dan ini dia, milkshake yang baru dibuat dengan krim putar di atasnya. Dan straw, semestinya. Terima kasih, Quentin. Saya memang perlukan milkshake sekarang. Sangat cantik dan menyelerakan. Oh, itu idea yang bagus, Quentin. Sedap. Baiklah, sekarang giliran saya. Akhirnya, saya boleh cuba ais krim ini. Saya ada sudu yang paling besar di sini. Wow, biar saya cuba. Ia sangat manis dan sedap. Oh ya, saya nak cuba lagi. Aduh, saya tak boleh keluarkan sudu ini. Gadis-gadis, saya tak boleh keluarkan sudu ini. Apa yang patut saya buat? Baiklah. Sudu tidak keluar. Wah, saya terkejut. Tapi saya sudah ambil semua ais krim. Dan ia keras. Oh, saya dapat idea yang hebat. Saya akan buat manusia salji ais krim untuk mereka. Nampak? Ia akan jadi baik-baik sahaja. Kita letakkan bola kedua. Dan kini kita perlukan yang ketiga. Tunggu. Tapi tiada ais krim lagi. Baiklah, kita akan buat dengan 2 bola, sedikit ais dan gigi. Dengan jam, dan tentu saja selendang yang nenek saya perlukan. Anda suka? Saya gembira. Kerja bagus, Quentin. Terima kasih. Terima kasih. Sedap, kan? Saya memang genius. Oh, tidak. Jess, kamu tak boleh makan ini. Ini manusia salji saya. Miley, gadis, berhenti. Saya perlu melindungi manusia salji ini daripada kamu. Itu lebih baik. Jess, kamu perlu tutup mulut kamu juga. Ya? Ayo. Pergi dari sini. Betul. Lebih baik, kan? Hebat. Tiada siapa yang akan berani makan manusia salji aku. Dengar tak? Anda sangat baik. Saya takkan biar Anda terluka. Anda hanya milik saya. Dan Anda sangat sedap. Wah, apa ada di bawah kubah kaca kamu? Mari kita mulakan dengan kubah kaca kecil, Miley. Oh, ia keju dengan acuan. Ciri utamanya ialah ia berbau busuk. Itu pasti. Anda perlu sembur minyak wangi. Oh, wangian yang indah. Ia tak berbau lagi. Mari cuba. Oh, menjijikkan. Saya akan muntah. Ia sangat teruk. Oh, selamat berjaya kepada Anda semua. Silakan, lihat apa yang ada di bawah klosh Anda. Adakah saya mempunyai bahagian yang lebih besar? Oh, tidak. Saya mempunyai sebahagian besar keju yang busuk. Saya tidak akan memakannya. Tunggu, saya ada idea. Saya perlu bertukar menjadi ahli silat mata. Itu lebih baik. Saya akan tunjukkan satu hela. Perhatikan tongkat ini dengan teliti. Dan sekarang, mari lihat apa di bawah klosh itu. Tiada apa-apa. Ini adalah magic. Seorang ahli silat mata tidak mendedahkan rahsianya. Apa yang berbau busuk sangat? Perkara utama ialah untuk tidak menunjukkannya di depan perempuan. Hello,
Apa yang awak mahu? Mungkin ada sesuatu di bawah topi awak? Awak fikir kami percaya awak? Makanlah. Saya berharap ia akan berhasil. Ia sangat tidak sedap. Tidak. Baiklah, Quentin. Kamu memang kelakar. Mari kita lihat apa yang ada di bawah hood awak. Saya punya. Ada sepotong besar keju busuk di situ. Oh, tidak. Saya akan pengsan sekarang. Miley, awak nampak tak? Just pengsan. Dan apa yang patut kita buat? Oh, betul tu. Kita tukar jadi chef. Voila! Hebat. Hias sepotong keju dengan krim. Sekarang ia akan kelihatan seperti kek. Adakah kamu faham idea saya? Baiklah, saya hampir siap. Hebat. Jess, selamat pagi. Kami memutuskan untuk menggantikan keju dengan kek. Cuba ya, saya terkejut. Akhirnya saya akan mempunyai sesuatu yang sedap. Oh, sangat sedap. Saya betul-betul suka. Sangat sedap. Krimnya rasa hebat. Tunggu. Sesuatu tak kena. Itu menjijikkan. Akhirnya ia keju busuk. Awak menipu saya. Kami tipu kamu. Oh, tidak. Saya akan muntah. Dan apa baunya? Oh, saya hilang kesedaran. Keadilan telah terlaksana. Hore. Oh, ya ampun. Saya tertanya-tanya apa yang ada di sana. Wah, betapa hebatnya. Saya akan dapatkan snack yang sedap. Apa ini? Saya tidak mahu ini. Tidak. Duduk. Saya tidak mahu makan. Sebenarnya sedap. Betapa lazatnya kumbang dalam karamel dan saya dapat sepotong gula-gula getah. Saya suka gula-gula getah. Saya akan membukanya. Wah, ada kegemaran saya, guys. Mari kita lihat berapa panjangnya. Hei, betapa sedapnya. Apa? Oh, tidak. Saya tertelan serangga. Tidak. Betapa mimpi ngeri. Sedapnya. Yum. Itu menjijikkan. Oh, tidak. Bagaimana ia boleh ada di situ? Keluar dari gula-gula getah saya. Oh, betapa mengerikan. Oh, tidak, saya tak boleh nampak. Oh. Bolehkah saya jadi yang pertama? Sudah tentu. Apa itu? Kita patut cuba. Mari kita lihat betapa sedapnya benda ini dan kamu tak ada satu. Baiklah, itu gel masam. Oh, ia sangat masam, tetapi rasanya sangat sedap. Mari buat sandwich manis. Saya akan makan ini. Tidak. Kamu lupa. Oh, baiklah. Saya akan letak sedikit di sini. Saya lukis muka sedih. Macam itu? Itu sangat masam. Kamu sangat kelakar. Bagaimana dengan saya? Sudah tentu. Betapa sedapnya benda yang saya dapat. Saya akan makan ini dengan gembira. Oh, hei, ini milik saya. Saya sangat suka gula-gula ini. Betapa cantiknya salary ini dan betapa sedapnya. Nikmatilah. Saya ada idea tidak akan merosakkan rasanya. Jadi... Atau mungkin saya akan. Tunggu. Apa yang sedang berlaku? Adakah itu awak? Apa yang kamu cakapkan? Saya? Oh, tolonglah. Baiklah. Wah, cantiknya. Saya sangat suka. Hebat. Mari kita lihat. Ni sangat sedap. Saya hampir lupa. Saya tak boleh tinggalkan diri saya tanpa hidangan sedap ini. Hebat. Hei, mungkin giliran saya. Tunggu, saya masih ada satu mata yang sedap lagi. Ini sangat sedap. Baiklah, kamu boleh mula. Yeay, apa yang kita ada di sini? Tunggu, kaviar. Adakah itu kaviar? Kita mesti cuba. Itu bagus. Rasanya luar biasa, tetapi saya suka. Sedap. Oh, saya rasa saya tercekik. Oh, tidak. Tolong saya. Oh, saya selamat. Ya, betul. Semuanya baik sekarang. Terima kasih.
Mari, 3, 2, 1. Wah, saya suka itu. Jadi apa yang kita ada di sini? Hai, di sana. Ini gula-gula. Saya akan makan kamu sekarang. Rasa yang terang. Saya akan buat mainan. Ia perlu dicelup dalam serbuk untuk menjadikannya lebih baik. Masam, apa? Awak mahu satu? Ya, tidak. Ups. Oh, betapa indahnya. Ia adalah mainan yang lazat. Saya mahu lagi. Di sini. Wah, terlupa. Mari sini. Saya akan buka penutupnya. Jam yang sedap. Pasti sangat lazat. Semua masam tapi sedap. Boleh saya cuba? Baiklah. Awak milik saya. Saya patut berikan kepada kamu. Betapa cantiknya. Itu sangat hebat. Mari celupkannya. Mari cuba. Itu bagus. Boleh saya? Jom, ini minuman kegemaran saya. Saya suka. Oh ya, ia sangat sedap. Apa yang akan saya lakukan? Apa? Saya akan ambil cawan ini, cawan yang sedap, dan saya akan tuangkan soda ke dalamnya. Ia lebih sedap daripadanya. Boleh kongsi? Dan bagaimana dengan awak? Saya akan buka. Wah, sedap dan boleh dimakan. Wah, ada yang kurang. Dapat idea. Hei, jangan buat begitu. Tidak berjaya. Saya bergurau. Ini dia. Saya mahu mencubanya sekarang. Wow, saya mahu satu juga. Bolehkah anda dapatkan satu untuk saya juga? Sudah tentu. Hebat. Bersulang. Bagus. Dan sekarang cawan. Sangat sedap. Saya mahu semuanya. Oh ya, itu sangat hebat. Sudah makan? Sekarang saya. Sudah bersedia? Kamu bersedia? Bersedia. Mari kita pergi. Wah, betapa menariknya. Ada sesuatu yang sedap. Persahankan diri Anda. Saya terima. Ini seronok dan sekarang saya akan membukanya dan merasanya. Itu sangat sedap. Betapa bertuahnya kita. Dan apa ini? Saya tidak tahu. Kita patut mencobanya. Saya terfikir sesuatu. Bingo. Atau gel di sana. Itu sahaja. Lebih banyak. Dan sekarang saya akan tambah dan sangat sedap. Betulkah? Saya akan cuba juga. Saya akan ada cara saya sendiri. Itu sahaja. Lagi-lagi. Dan mari kita lihat. Ya, sandwich yang terbelah dalam mulut saya. Saya akan makan semuanya. Ia sangat sedap. Kamu sangat kelakar. Ia sangat hebat. Apa ini? Saya ada idea. Mary? Ya, lihat. Saya perlukan ini dan ini. Lukisan sempurna. Dan mari kita main. Baiklah, kosong saya. Saya akan pergi ke sini. Sini. Palang terakhir. Begitu sahaja. Saya yang satu. Bagaimana? Hei, tidak. Anda sudah tertebak kaya seruang. Terduidir Anda retazers, beli coklat untuk share. Bernard akan berpindah budget beres untuk ini. Alex akan bersih coklat untuk grade $1. Bahan-bahannya ada banyak di sini seperti yang Anda lihat. And Jane or the monster tot $1. Terhadap sebiar banyak creation di situ. That the maxers provider coklat and $2. Plan Sean Stadium with Skagboy set yes we are to dark cafes night culture market. Itu idea yang hebat. Kami keluarkan coklat. Bakit sahaja. Sekarang mas kemarin tu macam. So sambar coklat. Awal cairan itu dia bingering rambut. Ini dia. Time for some jet can use it like curry and cheese. Bagus. Tepat apa yang saya perlukan.
Alex, ambil ini. Aku baik kau. Ini muka begitu. Saya suka. Magcairkan coklat merah. Jambu saya. Wah. తీసుకుని. Tajo the sure. And saya dengan serius bag. The insurance was dayan sans besar. Kena saya guess dengan cerah dari saya pencut. The cheapers Wagner on true says so. Jere Max membuangnya. Saya boleh kerawan. Metras Chelsea. Tuang ke dalam acuan. Sampai sandari. Dan sekarang saya memang perlu membekukan semuanya. Saya boleh pinjam semburan daripada Jane. Pranks kemudian ada Alex. Ini betul aku dah piliki. Baiklah, saya boleh disuai sekarang. Kami mengambil pes istimewa untuk biji coklat. Ada pistachio dan doka daifi yang sedap. Visual sangat risau. Yo, air tangga lebih rumur syari asna. Sungguh indah. Dan frasa mereka Nutella Yore jambu untuk isian. Lebih daripada itu siap saja. Terbaik. Sekarang kita tuang lapisan coklat di atas segalanya. Oh, kayak ada idea lain. Kayak akan buat gula-gula kapas. Kayak ada mesin untuk itu dan saya ada gula. Kita hanya tuangkan gula ke dalamnya. Dan sekarang bungkus gula-gula kapas pada kayu. Si perfect. Jadi tiba-tiba dosanya bagaimana suara cikai menggunakan gula. Saya buat gula-gula kapas dan saya akan curahkannya untuk isi coklat. Sedap. Seperti itu kita letakkannya dan tuang lebih coklat di atas. Agree. Mau, saya berlandai. Tidak tahu pada coklat menggunakan pengisar daging ini. Wah, lihat tuh. Tuang maklor. Hebat. Taburkan semuanya di atas coklat. Sedap. Sekarang chef sudah di sini. Coba coklat saya. Wah, Anda buat dengan cepat. Mari kita mulai dengan Max. Bagaimana saya nak menggigitnya? Betul. Saya akan patahkannya. Tua ke mereka. Roger sangat. Baiklah. Nutella. Itu ide yang hebat. Ia menjadi lezat. Max, kamu telah lakukan kerja ini. Dan apa yang rakan sekerjamu buat? Dan saya juga ada coklat yang sedap. Cuba rasa. Other third is collision lazad. Which rasa? Inti pistachio klasik membeli coklat. Dan apa yang Alex buat dengan $1? Lalu kita pecahkan. Wah, the word was keeps in dalam. Sap, Alex, you buat dengan baju. Ambil hadiah Ender. Oh, saya tak percaya dengan mata saya. Kawan-kawan, saya menang. Kamu tak gembira untuk saya? Saya tak akan berkongsi. Sekarang Jane Vervai iri $1. Here for your ramuan. The kiss matter was this, our dearful girl lagi guys. Max sekarang dengan $100. Ramuan di sini sudah lebih baik. Dan Alex sekarang befrau dengan $1,000. Hebat. Biar saya tunjukkan apa yang Anda perlukan untuk membuatnya. Dan ia akan menjadi Milkshake. Saya akan menunggu. Saya ada 1 strawberry. Baiklah, mari kita lenyek dengan garpu berukir. Really? Siguro siap Ferrag. Tanga kita cawan na. Sorry, Blanche Sucurwas now. And strawberry, the spray for nitrine, aim is sorry. Wait. Mawasa ko di very seniority. Your day to recharge is very kicking. Benar-benar lazat. Tuangkan strawberry ke dalam pengisar dengan susu. Sekarang hidupkan dan campur semuanya bersama. Bagus. I about to be cocktail bidis pulai jadi berry. Ada strawberry, anggur, dan berry biru. Kita akan menghias semuanya dari krim putar. Dan tinggal untuk taburkan dengan taburan berwarna-warni. Betul di atas. Ini kalau seperti cibile, like tricep cocktail nji. Chef, way sure there was re. Anda pasti tidak mempunyai itu. Begitu hebat. Dia ada 3 koktail. Baiklah, ini meningkatkan peluangnya untuk menang. Dan saya ada kertas tandas yang tinggal. Saya akan buat tiup koktail daripada kertas yang tinggal. Rasanya dia akan berfungsi. Baiklah, agree saya perbuat ice cream. Inilah wasap. Yum. Pindahkannya ke dalam gelas yang lebih besar. Sekarang panaskan dengan pengering rambut supaya ice cream cair. Ini akan menjadi saya...
cocktail. Ciao. Cigarettes here's the cream and a fly salad the biscuit, coklat. Ito sige support ba yan kiasan gula-gula. 5 cent. Cantik, bukan? Hebat. Ha! Chef datang. Winter sourdough sim. Sheraton's, Max ada 3 cocktail. Mari coba yang pertama. Agak sedap. Yang kedua hebat. Dan yang ketiga, tidak buruk, Max. Kamu buat kerja yang bagus. Terima kasih, Chef. Ikro says always part cocktail Jane. Watching juga good. Kurzinch. Oh, Iromo juga pun Jane. Tunggu, kamu harus mencobanya. Ia sebenarnya sedap. Baiklah, jika anda bertegas. Oh, chef. Apa itu? Alright, basically dia doing do it today, Alex. Biskuit di atas, dan bawah coklat lain. Hebat. Awan lihat tiup biru. Cocktail itu sendiri hebat. Tahniah atas satu lagi kemenangan. Adakah kamu serius? Ya, kami tomina sa forward bait. Mana kau? Dia mas tebur dengan free. Dia bayi forsus ini. Jangan jual ada bahan yang bernilai $1. Tidak adil. Dan sekarang saya bernilai 100. Tidak teruk. Segala yang saya perlukan ada di sini. Saya pada $1. Wah, ini kau further masih melihat begitu banyak makanan berbeza. Oh, sepatutnya saya buat tugasan lain. Tapi saya lupa. Di mana ia? Hah? It's Reapers. Oh, it's pretty. Like that, I don't know. Are you seal? Wajah, saya akan firkan. Oh, menjikan. Saya ada sedikit kulit di situ, tapi tak apa. Hidupkan dapur kepada maksimum. Tunggu, saya secara tak sengaja pecahkannya. Tak mungkin, ada api di atas kuali. Macam mana nak padamkan? Oh, tidak. Segala-galanya akan terbakar untuk saya sekarang. Apa yang patut saya buat? Saya perlu padamkannya dengan segera. Baiklah, saya tak revolve and blow sur cater di wig. It's $100. The king dapat kurmentis dia. Ang kita pressure secret yung biji telur ke dalam kuali. Kita letakkan sausage dan bacon dan goreng. Ais memutuskan untuk sawan putih telur dari kuning telur. Sekarang tambahkan pewarna merah. Sawan, secoba saya risau, icaming dari protein merah. Tidak setuju itu orang berhasil protein lain, Ellie. Kita gulungannya. Ariel sauce, that punch. Sekarang bersiap dengan sedikit pinggan. Extra Dean, hihakan the mustard. Rosemary, dan tomato cherry. Chef, kami sudah bersedia. Saya press, Chef. Berat, tetapi saya bersedia. Baiklah, mari kita cuba. Tapi mustahil untuk makan. Itu bakar. Apa itu? Itu menjijikkan. Telur goreng terbakar. Pergilah dari sini. Jane, apa yang kamu lakukan? Baiklah, nampak cantik. Mari kita cuba. Where's cereal? And it's always this cereal, a tomato Cheerio. Baker yangs. Terima kasih, Chef. Saya mencoba. Gawat, merati at kering kamu ada di sini. Oh, awas ka, fresh Inggris. Boleh rin amat sedap. What? Ang sebuah research in Dewawak. Untuk bikal si Anton Jane menang. Oh, sungguh tidak disangka. Terima kasih. Bardal Zarwer was Rarkar. Alex says. Joey's Alex is $100 billion. Anyaho. Moy, try dia lagi. That's why, miss. Kenapa kamu selalu mendekat saya dengan cara yang pelik? Oops. Oh. Saya rasa saya perlu lari. Berkongsi uang itu. Kami akan mengejar Anda. Tunggu. Alex kehilangan beberapa dolar. Saya akan ambil untuk diri saya.